Okay, soalan 4B. 4B paper 1, 2022. Okay, diberi bahawa our dx 5 over 1 over minus x square equals to gx. Okay, cari nilai inilah. I mean, not nilai. Dia minta cari ini. So, meaning to say yang ini kita tak boleh cari nilai. Kita boleh cari dia punya persamaan sajalah. Okay, so first thing I want to do from here, take from here. Alright, so daripada konsep yang kita belajar, bila ada tambah macam ni, kita boleh pisahkan kepada dua. So which is, kami 2gx dx plus kami 3dx. Okay, boleh nampak tak? Yang ini, cuba pisahkan macam ni. Yang ini, yang 3 ni, cuba pisahkan macam ni. So tengah yang tambah tu, dia tengah-tengah. Boleh pisah macam tu. Okay, asing-asing lah. Okay, kenapa cikgu nak asing-asingkan? Baru cikgu boleh dapatkan gx kat sini, yang mana samakan dengan yang ini. Alright, so 2 boleh dikeluarkan. Ada nombor kat depan, boleh dikeluarkan. So 2 kami gx dx. Okay, cikgu cerita pasal yang gx ni dululah. So ini pembezaan. Kalau pembezaan, bawa sini dia jadi lawan, which is kami. So that means kami gx, okay, maksudnya bila kamu kami gx, kamu akan dapat yang ini. Okay, faham? Dapat cikgu tulis kat depan ni. dx bila kita bawa ke sini, dia jadi kami gx. Okay, kami run gx. So yang tinggal apa kat sini? 5 over 1 minus x square. Dia akan jadi macam itulah. So sekarang kamiran gx adalah ini. So ini kamiran gx dx, right? Of course kamiran means over dx terhadap dx lah. Dia ada x, so terhadap dx as well. So gx dx which is yang ini. So 2, 5 per 1 tolak x kuasa 2. Okay, cikgu dah settle pasal gx. Yang ini buat kamiran macam biasa, which is kalau 3, 3x, and don't forget plus c, sebab ni kamiran tak tentu. So plus 3x plus c. Okay, then boleh buka kurungan. Yang ini boleh buka kurungan, so means 10 over 1 minus x square plus 3x plus c. Dah settle.